Orang yang bijak akan simpan sebahagian daripada simpanan mereka dalam bentuk yang mudah cair untuk kegunaan kecemasan. Sebab dalam keadaan terdesak, simpanan dalam bentuk duit adalah pilihan yang paling cepat dan mudah untuk anda dapatkan. Dan orang yang bijak juga akan simpan sebahagian daripada simpanan dalam bentuk aset emas. Kerana emas adalah pelindung kekayaan yang terbaik. Kerana apa? Emas kalis inflasi dan emas adalah aset yang lebih mudah untuk dijual berbanding hartanah. Untuk pengetahuan anda, emas adalah simpanan yang boleh diletakkan luar dari sistem kewangan dan masih lagi boleh menjana keuntungan. Mengapa anda perlu ada simpanan di luar dari sistem kewangan? Kerana apa-apa yang berada dalam sistem kewangan bukan di bawah kawalan anda dan simpanan anda boleh disekat pengeluaran oleh kerajaan sama ada disebabkan oleh isu peribadi ataupun keruntuhan ekonomi negara. Jadi berapa banyak simpanan yang perlu anda alihkan dalam bentuk emas? Saranan pakar-pakar kewangan, anda boleh simpan sekitar 10 hingga 50% dari jumlah kekayaan anda. Untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.